Cuba korang tengok ni kan. Kena solat barulah berjaya kan. Allah dah cakap dah. Marilah menunaikan solat. Marilah menuju kejayaan. Bila kita nak kejayaan sebenar, kejayaan akhirat dan kebahagiaan. Itu yang kita nak sebenarnya. Bukannya bila Allah panggil ni kita buat tak dengar. Allah panggil 5 kali sehari kot. Bila azan, datanglah solat, datanglah cari kejayaan. Tapi tak datang pun. Apa yang kita buat? Kita buat perkara yang Allah larang. Kalau pergi ke tempat-tempat maksiat kan, kita cepat je. Kita laju je kita. On. Kan? Bila awak ajak dating kan, kita laju je. Boleh. Nanti saya ambil awak je. Kan? Bila Allah ajak kejayaan ni, kejayaan akhirat dan kebahagiaan. Kebahagiaan. Kan? Nak cari kat mana? Hanya dengan Allah. Akhirat kat mana? Hanya dengan Allah. Hanya dengan solat saja. Datang solat berjemaah kat surau, kat masjid. Cari kejayaan. Tapi tak nak. Benda-benda yang merugikan juga kita yang cari. Fikir dan renung-renungkanlah.